Hello. Testing. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. What's up, gang? Okey, aku sebenarnya dah lama betul tak? Tak buat konten pasal kereta aku, Aika 03. Mungkin ada yang tertanya-tanya lah, apa yang Pian dah buat lagi untuk kereta dia. Okey, yang hari ni hari Ahad, pagi yang tenang. Sekarang lebih kurang pukul 8.30 pagi. Aku sebenarnya nak pergi ke Bandar Rimbayu kat area Teluk Panglima Garang. Buat apa aku kat sana? Aku sebenarnya nak buat coating untuk kereta aku ni. So kalau korang nak tahu aku buat coating ni dekat mana dan berapa harga total apa semua kan, make sure korang layan video ni sampai habis. Dan jangan lupa geng untuk subscribe dulu YouTube channel Padu Babe Studios. Kejap lagi dia nak sampai. Aku tunjukkanlah tempat dia. Okey geng, kita dah sampai. Jom. Okey geng, inilah dia. Des & Co, tempat aku nak buat ceramic coating untuk kereta aku ni. Kalau korang masih ingat lagi, sebelum ni aku pernah banyak kali lah basuh kereta dekat ni Des & Co ni. Tapi masa tu Des & Co ni dia punya cawangan dekat depan rumah aku je, dekat Setia Alam tu. Sekarang ni aku baru dapat tahu yang diorang ni dah ada buka cawangan yang barulah. Okey, dekat kawasan Rimbayu. Siapa-siapa yang dah pernah tengok video vlog aku pasal kereta aku kan, Aika 03, aku memang tak ada buat apa-apa coating ke ataupun pasang PPF ke untuk kereta aku ni. Antara sebabnya lah aku tak ada berapa banyak masa sangat nak pergi hantar kereta aku ni untuk buat PPF ataupun buat ceramic coating. So hari ni aku memang agak free sikit, so aku hantar kereta aku untuk buat ceramic coating dekat sini. Okay geng, ini kereta aku agak berdebu sikit lah Hari tu pergi ke Singapura dengan Pak Is. Keadaan kereta aku boleh katakan agak kotor lah. Ini aku lepas balik Singapura aku dah hantar basuh dah. So nampak comel sikit lah kan. Tapi itulah, dia bila tak buat coating tu, dia punya seri tu tak naik. Kalau dah pasang PPF ataupun dah buat ceramic coating, memang naik colour putih macam ni kan. Sementara diorang polishkan dulu body kereta aku tu, aku nak tunjukkan kat korang. Dekat sini pun ada untuk PPF dan juga wrapping. So dekat depan aku ni ada dua kereta yang dihantar kebetulan pada hari ni untuk buatkan PPF dan juga wrapping. Kalau korang tengok body kereta ni kan, dia nampak macam bercapuk. Itu sebenarnya diorang buat body work untuk make sure body ni berada dalam keadaan yang cantik lah sebelum diorang pasang PPF tu. So in case kalau body kereta korang tu ada macam kemik-kemik ke, ada lekuk-lekuk ke kan, nanti diorang akan hantar dekat kedai untuk buat body work dulu. Dah cantik baru pasang dia punya PPF. So korang jangan risaulah, tak semestinya kereta korang kena kereta baru boleh pasang PPF tu. Dan satu lagi, kereta kat sebelah ni, yang ni aku tengok untuk dia punya body work ni tak ada banyak sangat perlu di touch up lah Hanya ada dekat bahagian pintu belah kiri tu dengan atas sikit. Lepas tu dekat dia punya bahagian penutup untuk petrol tu. Lain-lain aku tengok bahagian body kereta dia memang solid lagi. Untuk kereta aku alhamdulillah lah sebabkan kereta baru, so tak perlu melalui proses untuk buat bodywork tu. Okey geng, sekarang kereta aku ni dah selesai di polish. Lama juga geng. Tadi aku datang 8.30 pukul 9 lah. Dan diorang start buat kerja lebih kurang pukul 9.30 macam tu. Sekarang dah pukul 12.45. Masa kereta aku sampai, diorang ada basuhkan dulu. Lepas dah basuh, baru diorang polish. Lepas tu diorang kena basuh lagi sekali dan lepas tu barulah ceramic coating. Proses dia ni memang ambil masa sikit lah Selain diorang buatkan kereta aku buatkan ceramic coating kan, dekat sini berjalan serentak diorang buat PPF dan juga wrapping vinyl. Diorang punya manpower memang ramai dan memang terlatih lah aku layan dululah proses diorang wrapping ni, macam best pula kan.
berjam-jam aku tunggu. Akhirnya siap juga kereta aku untuk buat ceramic coating. Macam aku cakap tadi, diorang start buat lebih kurang pukul 9.30 pagi. Korang bayangkan, diorang buat non-stop sampai pukul 3.30 baru siap. Untuk siapa-siapa yang nak buat ceramic coating ataupun nak buat PPF ataupun nak buat vinyl wrap, macam yang aku tunjukkan dekat dalam video ni, korang bolehlah datang ke Desk & Co ni. Diorang ada cawangan macam yang aku selalu datang, iaitu dekat Setia Alam ataupun dekat Rimbayu ni. Rimbayu ni merupakan cawangan baru diorang. Untuk dia punya senarai harga, nanti aku akan bagikan selepas ni lah so that korang bolehlah buat kira-kira sikit. Manalah tahu kan, siapa-siapa yang ada nak keluar kereta baru ke lepas ni, ataupun siapa-siapa yang nak, orang kata, memberi nafas baru dekat kereta korang kan, bolehlah datang sini buat wrap ke, buat coating ke kan. Workmanship untuk tim ni Desk & Co ni memang padu, babe. Aku tak pernah tengok kereta aku berkilat macam gini, geng. Even waktu baru-baru keluar itu pun tak berkilat macam gini. Diorang coating sekali dengan dia punya fender-fender bahagian-bahagian plastik ni dia punya bumper ni kan. So dia punya seri tu naik lah Untuk cermin tu pun diorang coatingkan sekali. Tapi dia pakai different type of coating lah. Untuk body dengan cermin berbeza. Kalau korang tanya aku memang tak familiar lah dengan jenama-jenama coating ni. Tapi kalau korang tengok dia punya kotak ni kan, mungkin korang tahu. So far aku sangat berpuas hati lah dengan hasil kerja tim-tim dari Desk & Co. So aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan video ni sampai habis. Untuk next video pasal kereta aku ni, aku nak minta korang lah, kot-kot lah korang ni ada permintaan yang nak aku buat ke atas kereta aku ni, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Ada free time nanti aku boleh gode-gode kereta aku ni. So okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu, babe.